Kenapa kekal aktif? Jom saksikan. Dulu-dulu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya bangkit bergerak untuk kekal aktif ni, saya pun kadang-kadang ada hari tu cuti, hari Jumaat, hari Sabtu. Kadang-kadang bini suruh pi beli nasi ke, beli nasi lemak pagi ke. Saya susah nak bangun. Bila susah nak bangun sebab kita kurang aktif, kurang cergas. Kita kalau boleh nak sambung tidur, kalau boleh nak kerja kita tu jalan, jalan macam biasa, automatik semua jalan, dan boleh bergerak dengan sendiri tanpa kita berbuat apa-apa. Sebab kalau boleh, bila kita dalam keadaan mood, lebih kata mood mandom lah, orang Kedah kata, mood mandom ni kita lebih selesa lah, nak duduk di zon sentiasa selalu. Selagi kita boleh makan, kita nak di zon selesa. Bila kita tak boleh makan, bila kita kurang pendapatan, banyak hutang dan sebagainya, baru kita nak keluar daripada zon yang selesa untuk kekal aktif. Assalamualaikum, berjumpa kembali. Saya Zaki Zamani macam biasa. Kali ni bawa kapten sebagai reka flag. Kenapa kapten? Sekarang ni musim demam bola. Bila musim demam bola ni, kita tengok kapten-kapten yang bawa tim ni, contoh Messi, Ronaldo, mereka berada di dalam padang sebagai general, sebagai perancang. Tapi dalam reka flag ni pula, saya adalah sebagai perancang ataupun kapten reka flag. Tapi di sebalik perancang, kapten-kapten yang aktif, perancang yang saya merancang reka flag ini juga, di sebalik ini ada yang lebih besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menggerakkan hati saya untuk bawa ke arah ini, bawa kepada reka flag ini. Mungkin dalam perancangan saya pun tak merancang semua ni. Tapi bila sampai satu masa, saya rasa macam kena bawa. Bila kita kena bawa ni, baru kita terfikir apa yang Tuhan dah rancang untuk kita. Mungkin amanah yang dia berikan kepada kita sebagai khalifah atau pemegang amanah di muka bumi ini. Dia nak apa yang kita bawa, apa yang dia pilih tu, mungkin dia akan bantu insya-Allah supaya tak sesat jalan, tak bawa ke ke jalan-jalan yang salah, insya-Allah, supaya ada manfaat untuk diri, keluarga, masyarakat dan sebagainya. Dekat sini saya pun tak pasti boleh kekal aktif beberapa lama, dan reka flag pun boleh bertahan lama ataupun tidak. Tapi jika ada rezeki kesihatan dan boleh kekal aktif, insya-Allah saya akan pikul amanah yang Tuhan dah susun, Tuhan dah atur untuk saya, supaya dapat memberi manfaat dan nilai kepada orang, insya-Allah. Kenapa saya pilih Messi ataupun Ronaldo untuk kali ni? Pada pendapat saya, pada pengamatan saya tengok semua bukan dalam sektor sukan, malah sektor perniagaan, sektor pendidikan, sektor penjawat awam dan sebagainya. Yang penting sekali adalah kekal aktif. Kekal aktif ni setiap orang perlu ada tenaga, perlu sentiasa aktif untuk buat kerja. Bila kita kurang aktif ni, kita kurang nak melakukan kerja dengan yang lebih baik lah. Sebab kita mungkin mengantuk, letih dan sebagainya. Jika kita kekal aktif ni, insya-Allah banyak beberapa task yang diberi oleh kita mungkin payah nak tolak lah. Sebab kita cergas, kita aktif. Sebab tu pemain-pemain bola dunia, contoh macam Messi, Ronaldo tadi, mereka sentiasa kekal aktif. Ronaldo pula contoh di usia yang 40-an lebih dah pun masih kekal aktif, masih menjalani rutin harian aktif dia untuk
kekal cergas sebagai pemain bola sepak yang profesional sehingga hari ini. Tengok dia sampailah berapa Piala Dunia dah, dia boleh main dan dia sentiasa kekal aktif untuk memberi semangat kepada generasi muda dan orang-orang lain untuk ke hadapan berbanding dengan kita yang banyak banyak rehat, banyak mengeluh dan sebagainya. Kekal aktif ni sebenarnya adalah menjaga tenaga kita supaya apa dia? Supaya kita boleh bergerak dengan baik, boleh berjalan dengan baik, boleh merancang sesuatu untuk keluarga, untuk syarikat, untuk kerajaan dan sebagainya. Akhir sekali, saya tak mahu panjanglah bercerita berkenaan dengan kekal aktif ni. Jom kita ajak orang ramai supaya amalkan gaya hidup yang sihat, kekal aktif bersama keluarga, bersama masyarakat dan semualah. Jom kita kekal harmoni, cergas dan boleh memberi manfaat kepada orang lain, manfaat kepada diri dan manfaat kepada agama, bangsa dan negara, insya-Allah. Jom Reka Flat kekal aktif.